Apalah nak jadi dengan Endon ni. Dah lah tiap-tiap hari hina Malaysia. Inilah orang Endon. Muka mereka di Malaysia. Pasangan Endon dan Bangla. Kita boleh jumpa banyak bercinta di Malaysia. Celakalah puak ni. Bola sepak Endon sangat memalukan. Endon mengemis masuk Liga Asia untuk menang. Sebab Endon menggunakan player daripada negara Eropah. Bangsa Endon amat mengagumi tuan mereka, iaitu bangsa Netherlands. Hingga sekarang Endon masih mengagung-agungkan Netherlands. Jika kita lihat sejarah Endon, negara Endon ni adalah negara hadiah. Empire Majapahit dulu bukannya kuat sangat, tetapi Endon telah menulis Majapahit ni menjajah seluruh wilayah lah. Kalau kita pergi ke negara Eropah seperti Belanda, sejarah Majapahit Endon ni tak pernah wujud. Hanya wujud 100 tahun bekerja sebagai Chola Empire. Jika kita lihat orang Indonesia kebanyakan mereka masih tidak dapat terima hakikat mereka adalah penjilat Belanda. Jika kita pergi ke negara Indonesia sekarang ataupun Malaysia, kita boleh lihatlah kenapa negara Indonesia ni suka nak pergi ke depan. Antara satu sabtur, penipu dan pemalas. Ada juga kisah lah orang Malaysia pergi ke Indonesia ditipu lah. Ini contoh lah, banyak lah. Kalau anda pergi ke Malaysia ataupun Indonesia lagi teruk. Mereka memaksa pelancong bagi duit dekat mereka. Walaupun Indonesia selalu angkuh dan belagak, Malaysia dan Netherlands tidak ambil kisah lah, sebab kita pun tahu mereka ni anjing. Bukan saja mereka merdeka, mereka juga mencuri selepas tahun 1949. 80 tahun Indonesia ni daripada dulu hingga sekarang berhutang. Belanda pun pening, hutang tak nak bayar. Nak buat macam mana? Lepas tu warga Indonesia kebanyakannya ajaran sesat lah. Ini disebabkan oleh Pancasila ataupun Pancasialan itulah. Ini semua idea nonek moyang Soekarno. Ini adalah orang India kami India. Endon itu pencuri. Kalau anda pergi ke India majoriti orang India tak suka dengan Endon. Endon juga tidak suka dengan India. Ini adalah karma. Endon babi. Pencuri. Bukan saja menghina orang India, orang Indonesia menghina semua orang di Asia termasuk Malaysia. Orang India dah lama tahu betapa bodohnya orang Endon ni. Bukan saja mencuri, mereka menghina sesiapa saja yang mereka rasa mereka boleh curi. Itulah beza. Saya dah banyak kali cakap Endon sial. Ini adalah tarian joget India. Di Malaysia ramai orang Endon bersyukur. Makan. Terima kasih pak, saya sangat lapar. Aduh sedapnya. Di Indonesia saya tak makan pak. Sedapnya. Waduh pak, saya tak mau balik Indonesia pak, saya mau duduk Malaysia. Ada jugalah YouTuber India terkejut lah. Mereka melihat Indonesia terlampau kuat mencuri Memang betul lah Indonesia mencuri budaya India. Jika anda pergi ke India atau Indonesia, anda akan jumpa restoran. Di Malaysia hotel dipanggil hotel, di India hotel dipanggil restoran. Ini adalah India. Dan selepas ini penirunya daripada Indonesia. Terlampau banyaklah peniru Endon ni. Bodoh lah. Indonesia meniru apa saja yang India buat. Lepas itu mereka menghina balik India. Itulah tabiat Endon. Ya bang. Jika anda pergi ke Indonesia di wilayah Jawa Tengah, anda akan jumpalah pesta-pesta yang mirip dengan negara India. Ini disebabkan Indonesia tiada mempunyai budaya sejak daripada dulu. Mencuri bahasa Melayu, mencuri budaya India, mencuri kain daripada India. Tiada apa yang boleh dimanggakan sebagai rakyat Indonesia. Saya bila datang Malaysia saya jadi belagak. Saya orang Endon, saya memang tak cukup makan. Begitulah kebanyakan orang Indonesia memang belagak, sombong. Memang tak guna. Jika anda nak tahu, Indonesia ni bangsa tak guna. Banyak negara di Asia pun menyampahlah dengan Endon ni. Bukan saja kuat menipu, bahkan mencuri. Kalau kita lihat Soekarno, dia buat cerita Indonesia mengalahkan Amerika, mengalahkan Belanda. Walhal tahun 1949, satu dunia tahu Belanda telah menjajah Pulau Jawa
dan Indonesia meminta perdamaian. Lepas itu, sehingga sekarang, mereka mengutuk-mengutuk Netherlands. Pada masa yang sama, mereka tak ada sejarah. Mereka meminjam pula player daripada Netherlands. So, kita sebagai warga Malaysia, kita boleh tahulah Bangla dan Indonesia jika di Malaysia menyatu. Walaupun mereka menghina kita dengan perkataan meledesh, tapi di Kuala Lumpur, kita sebagai orang Malaysia, kita dapat melihat dengan banyak warga-warga Endon bercinta. Ya, saya sangat cinta perempuan Endon. Perempuan Endon sangat murah harganya. Di Bangladesh tidak boleh dapat macam ni free. Begitulah. Bila kita tanya orang Bangla, apa yang kau suka kepada Endon ni? Endon ini bagi wang semua jadi. Suruh buat kerja malas. Saya sebagai orang Endon adalah tuan kepada Indonesia. Dan akhirnya apapun Malaysia tetap menang.